Ini dia Red Magic 11 Pro dah mendarat di All Gadget. Jom kita ushah spek dia. Phone ni telah menjadi phone yang pertama yang ada sistem penyejukan cecair ala-ala PC gaming. Siap pakai chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 lagi. Sistem penyejukan cecair Red Magic 11 Pro boleh nampak jelas dekat panel belakang. Bila phone tengah aktif, cecair itu akan bergerak. Dipadarikan dengan kebok asap paling besar yang pernah ada pada smartphone. Plus, bahan logam cecair untuk serap haba dengan lagi efisien. Datang dengan skrin OLED 6.85 inci 144Hz. Peranti ni memang laju dan design pun futuristik habis. Memori sampai 24GB RAM, storage sehingga 1TB dan dilengkapi dengan dual 50MP rear camera dan 16MP kamera selfie. Mempunyai kapasiti bateri sebesar 7,500 mAh. Nak cas pun laju, 124 berwayar, 80W tanpa wayar. Ini mempunyai sistem imbasan cap jari bawah skrin ultrasonic, speaker stereo, bicu audio 3.5mm, pemancar inframerah dan kemampuan kalis air IPX8. Siap ada built-in fan yang berampu-lampu dekat belakang. Sistem operasi yang digunakan ialah Red Magic OS 11 berasaskan Android 16. So, para gamers, dah nak akhir tahun ni, apa kata korang upgrade ke gaming phone baru, design cantik, performance mantap, semua lengkap. Kalau tak cukup duit, jangan risau. Kita ada buat ansuran serendah RM185 sebulan. Ikat selama 3 tahun. Korang nak ikat setahun ke, 2 tahun ke, tak ada masalah. So, tunggu apa lagi? Cepat dapatkan di All Gadget permaisuri cerah sekarang. Kita akan bantu korang sampai dapat. Apa je?